Alright, salam sejahtera kepada semua. Dalam video ni, cikgu akan ajar cara untuk buat APK sama OSM. Sebelum ni, minta guys follow cikgu, like dan share video cikgu ni supaya ramai-ramai belajar sama cikgu Wong. Alright, APK maksudnya rutin pemeriksaan kenderaan, iaitu haruslah kita buat pemeriksaan di luar kereta. OSM maksudnya rutin sebelum memandu, iaitu haruslah kita buat pemeriksaan di dalam kereta. So, APK diberi masa 7 minit. OSM diberi masa 5 minit. Jumlah markah APK sama OSM adalah 44. Okey, so sebelum kita mulakan APK, kita kena pengenalan sendiri ya kepada pegawai JBJ. Okey, nama saya dan nombor IC saya, lesen L saya tembus sah hingga 12 hari bulan 12 tahun 2025. Dan sekarang saya nak mulakan APK. Let's go. Okey, pertama sekali kita mula dari dokumen-dokumen di depan kereta kita. Okey, first adalah pengakuan pemeriksaan pos pakon. Second adalah lesen kenderaan motor. Jadi, kita kena cek tembus sah dia hingga bila. Pengakuan pemeriksaan pos pakon sah hingga 28 hari bulan Februari tahun 2027. Okey. Lesen kenderaan motor sah hingga 27 hari bulan Februari 2026. Jadi, kedua-dua dokumen ni belum expired, masih valid. Okey. Cermin hadapan tidak pecah, keadaan baik. Pengelak cermin hadapan, kedah masih lembut, keadaan baik. Bonet tidak retak, tidak kemet, keadaan baik. Lampu hadapan kiri, kanan tidak pecah, keadaan baik. Bumper hadapan, okey, tidak retak, tidak kemet, keadaan baik. Nombor pendaftaran hadapan boleh dibaca dengan jelas QTA 1290. Okey, lepas tu kita pusing ikut arah jam supaya tidak terdengar mana-mana satu. Alright, layar hadapan, bunga tebal, angin cukup, fizikal, keadaan baik. Lampu isyarat sebelah kanan tidak pecah, keadaan baik. Cermin sisi sebelah kanan tidak pecah, keadaan baik. Cermin pintu hadapan kanan, cermin pintu belakang kanan tidak pecah, keadaan baik. Pintu belakang kanan, pintu hadapan kanan boleh dibuka dengan baik. Apabila sudah buka pintu hadapan ni, ingat sini ada satu tube, kita kena tarik dia. Okey, kita buka bonet dulu. Bila kita sudah pusing sampai sana nanti, perlulah kita cek ruang enjin. Okey, teruskan. Tayar belakang, bunga tebal, angin cukup, fizikal, keadaan baik. Brek lampu ketiga, brek lampu belakang kiri, kanan, lampu reverse kiri, kanan tidak pecah, keadaan baik. Cermin belakang tidak pecah, keadaan baik. Pengelak cermin belakang tetap masih lembut, keadaan baik. Boot tidak retak, tidak kemet, keadaan baik. Bumper belakang tidak retak, tidak kemet, keadaan baik. Nombor pendaftaran belakang boleh dibaca dengan jelas QTA 1290. Okey, jangan lupa cek ruang boot. Okey. So di dalam ruang boot bolehlah kita jumpa alat-alat tersebut. Kita jumpa alat apa? Semua kita sebut saja. Okey, jet ada, nut ada, pembukaan nut ada, spana boleh laras ada di dalamnya. Peti kecemasan ada. Segitiga amarang ada. Okey, tayar simpanan, bunga tebal, angin cukup, fizikal, keadaan baik. Okey, tutup rambut, kita teruskan. Okey, tayar belakang kiri, bunga tebal, angin cukup, fizikal, keadaan baik. Okey, pintu belakang kiri, pintu hadapan kiri boleh dibuka dengan baik. Cermin pintu hadapan kiri, cermin pintu belakang kiri tidak pecah, keadaan baik. Cermin sisi sebelah kiri tidak pecah, keadaan baik. Lampu isyarat sebelah kiri tidak pecah, keadaan baik. Tayar hadapan kiri, bunga tebal, angin cukup, fizikal, keadaan baik. Okey, seterusnya kita cek ruang enjin. Okey, kita buka bonet dulu. Okey guys, semasa kita cek ruang enjin, ingat ya, kita ikut turutan perkataan POWDER, pauter. Kalau kita boleh ikut perkataan pauter, tak akanlah kita tertinggal mana-mana satu. Alright, P maksudnya petrol. Okey, so kita rasa dulu adakah bau minyak ke tidak, ataupun kita sebut bau bahan bakar. Okey, kalau tak ada, kita bagi tahu pegawai JBJ, okey, tak ada bau bahan bakar ataupun tak ada bau petrol. Maksudnya tak ada minyak yang bocor lah. Seterusnya O adalah oil, minyak. Okey, di ruang enjin ni ada dua jenis minyak haruslah kita cek. Pertama sekali adalah minyak brake. Okey, boleh cuma peras dia hingga penuh kan. So kita sebut minyak brake adalah keadaan mencukupi. Seterusnya perlulah kita cek minyak enjin. Okey, macam mana kita cek minyak enjin? Kita tarik luar penyukat ni. Okey, dan sebelum kita buat APK, pastilah kita sudah standby keping tisu. Okey, untuk lapkan, untuk bersihkan penyukat ni. Okey, sudah kita lap. Okey, kita masuk lagi. Okey, dan tarik luar sekali lagi. Dan ingat dah guys, kita pekan ia secara lintan. Okey, boleh di atas ni kita jumpa ada dua tanda. Satu adalah minimum. Di atas dia adalah maximum. So minyak, maksudnya minyak enjin adalah mencukupi.
Okey, seterusnya kita cek apa? W. W means water. So di ruang enjin ni apa air yang harus kita cek ya. Pertama sekali adalah air radiator. So sebab kereta ni masih panas, so tak sesuai lah kita buka penutup radiator. Kita sebut saja penutup radiator adalah dalam keadaan baik. Lepas tu boleh kita jumpa hose ni sambung ke tangki tepi dia. So di dalam tangki ni boleh kita jumpa air yang berwarna pink. So air apa yang di dalam tangki ni? Itu adalah air coolant ataupun kita sebut air simpanan radiator. So kita cek paras dia. Okey, air simpanan radiator ada mencukupi. Okey, satu air lagi harus kita cek iaitu air pengelak cermin. Okey. So dari luar kalau boleh jumpa kita terus sebut saja. Okey, air pengelak cermin mencukupi. Seterusnya D4 damage, kerosakan. Okey, sekarang di permukaan ruang enjin ni belum ada jumpa sebarang kerosakan. Okey, kita sebut saja. Lepas tu E4 electric. So dalam ruang enjin ni apa benda yang berkenaan elektrik iaitu bateri. So haruslah kita jelaskan kereta ini pakai bateri sel jenis basah ke kering. Simple saja guys. Kalau kita jumpa banyak penutup-penutup di atas bateri ini, maksudnya itu adalah sel jenis basah. Manakala langsung di atas dia tak ada jumpa penutup-penutup, ini maksudnya ini adalah sel jenis kering lah. Okey, kalau yang sel jenis basah perlulah kita cek paras air dia cukup ke tak cukup. Okey, lepas tu barulah kita cek terminal positif. Goyang dia, terminal negatif. Okey, semua ada ketat, tidak longgar dan sistem wiring dia semua ada disusun kemas dan tidak ada jumpa koyak. Okey, terakhir R4 rubber. Benda yang dibuat oleh kertas ada dua. Satu ialah hose. Okey, hose masih lembut. Okey, tidak bocor, dia ada koyak pun. Okey, satu lagi tali sawat. Tali sawat masih ketat, tidak longgar dan tidak koyak. Okey, sudah siap buat pemeriksaan ruang enjin. Kita tutup bonet. Okey, kita tutup bonet, simpan ringan dan tolak dengan kuat. Okey guys, selepas kita cek ruang enjin ni, maksudnya kita sudah selesaikan RPK, rutin pemeriksaan kenderaan. So haruslah kita bagi tahu pegawai JBJ, okey tuan, sudah saya selesai RPK dan seterusnya saya nak buat RSM. Okey, let's go. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam kereta. Okey, apabila kita sudah masuk kereta, okey, tutup pintu. Pertama sekali, haruslah kita memastikan gear dalam keadaan P. Lepas tu, memastikan handbrake sudah ditarik. Okey, seterusnya saya melaraskan tempat duduk saya. Okey, supaya kaki sesuai dengan pedal, badan sesuai dengan steering. Okey, seterusnya saya pusingkan kunci. Okey, pusingkan kunci sampai jumpa tolok-tolok di panel instrumen. Tapi jangan start enjin terus. Dia adalah bekalan elektrik dulu, barulah tapak kita melaraskan cermin sisi kiri. Okey, cermin sisi kanan. Okey, dan cermin pandang belakang. Okey, seterusnya tolok-tolok yang kita jumpa di panel instrumen ni haruslah kita satu-satu baca. Contoh tolok amaran power steering, tolok tekanan minyak enjin, tolok amaran bateri, okey, tolok tekanan suhu enjin dan tolok brake tangan dan tolok amaran tali pinggan. Seterusnya haruslah kita cek paras minyak ataupun paras bahan bakar masih ada 2 bar dalam keadaan mencukupi. Okey, lepas tu barulah kita start enjin. Okey, sudah start enjin, boleh kita buka aircon sebab masih panas. Okey, so sudah start enjin, kita cek dari sebelah kiri bagi kanan. Okey, lampu hazard berfungsi. Okey, wiper nombor 1, nombor 2, nombor 3. Air pengelak cermin berfungsi. Okey. Horn berfungsi. Lampu kecil, lampu besar, lampu tinggi semua berfungsi dengan baik. Signal kiri, signal kanan berfungsi dengan baik. Okey. Akhir sekali tali pinggan. Okey. Sebelum kita memasangkan tali pinggan, kita tarikkan dia secara 2 kali kuat dan laju, ada bunyi. Okey. Tali pinggan berfungsi dengan baik. Saya memasangkan tali pinggan. Okey. Sudah siap, kita lepaskan tali pinggan, tutup aircon, padam enjin dan turun dari kereta. Okey guys, apabila kita sudah siap buat RPK sama RSM, haruslah kita bagi depan pegawai JBJ untuk buat kesimpulan. Okey tuan, sudah saya selesai melaksanakan RPK sama RSM. Kesimpulannya, kereta ini semua adalah dalam keadaan baik dan boleh saya memandu di jalan raya dengan selamat. Terima kasih tuan. Okey, ada faham ke guys? Okey, kalau dapat belajar, sila like dan komen. Terima kasih.